saya akan menerangkan pengenalan bagi tajuk pembelajaran murid di mana ianya merupakan aspek teras dalam sistem pendidikan yang bakal menentukan kejayaan seseorang pelajar baik dari segi akademik, sosial ataupun kemahiran hidup. Proses pembelajaran tidak hanya berlaku di bilik darjah saja, malah turut dipengaruhi oleh pelbagai faktor luar seperti persekitaran, sokongan keluarga dan teknologi semasa. Setiap murid memiliki keunikan tersendiri dalam menerima dan memproses maklumat. Justru, pendekatan pembelajaran perlu bersifat pelbagai dan inklusif. Ini bermaksud kaedah pengajaran harus disesuaikan dengan keperluan, minat dan tahap kebolehan seseorang individu untuk mengelakkan berlakunya keciciran dalam kalangan pelajar. Okey, seterusnya gaya pembelajaran murid. Gaya pembelajaran murid merujuk kepada cara atau pendekatan yang paling berkesan untuk seseorang murid memahami, menyerap dan mengingati maklumat. Setiap murid mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza bergantung pada kecenderungan semula jadi, pengalaman dan keupayaan mereka. Okey, terdapat 3 gaya pembelajaran utama iaitu yang pertama, visual, belajar secara melalui melihat seperti melihat gambar, carta dan warna. Yang kedua iaitu auditory. Auditory ialah belajar melalui mendengar seperti mendengar ceramah, perbincangan dan rakaman suara. Yang ketiga iaitu kinestetik, iaitu belajar melalui pergerakan dan sentuhan seperti aktiviti praktikal dan lakonan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan menerangkan faktor yang mempengaruhi pembelajaran murid. Faktor pertama ialah persekitaran pembelajaran yang kondusif. Suasana bilik darjah mestilah berada dalam keadaan yang kondusif seperti selamat, selesa dan mesra agar murid-murid dapat menumpukan sepenuh perhatian mereka terhadap proses PDP yang sedang dijalankan. Kemudahan fizikal seperti alat bantu mengajar amat membantu para guru untuk memastikan proses PDP berada dalam keadaan yang lancar dan menarik. Faktor kedua ialah kaedah pengajaran dan peranan guru. Guru-guru mestilah memilih kaedah pengajaran yang lebih menarik dan interaktif seperti PAT 21 agar dapat membantu murid-murid memahami dengan lebih mendalam dan lebih berkesan. Penggunaan teknologi dan bahan bantu mengajar amatlah berkesan supaya dapat merangsang minat murid untuk terus mengikuti sesi PDP yang dijalankan. Faktor ketiga ialah latar belakang dan sokongan daripada keluarga. Sokongan ibu bapa dalam pembelajaran di rumah seperti memantau kerja anak-anak di sekolah dan galakan moral agar dapat membantu memenuhi prestasi. Seterusnya saya akan mengatakan cabaran dalam pembelajaran murid dan cara mengatasinya. Baik, seterusnya saya akan mengatakan cabaran dalam pembelajaran murid dan cara mengatasinya. Baik, poin yang pertama ialah kurang minat belajar. Okey, cara mengatasi murid yang kurang minat belajar ialah guru perlu gunakan kaedah yang lebih menarik seperti video, lagu, permainan pendidikan atau kaitkan pelajaran dengan kehidupan seharian supaya murid lebih terkeja. Baik. Poin yang kedua ialah masalah pengurus masa. Baik. Cara mengatasinya ialah belajar membuat jadual belajar sendiri, guna masa dengan bijak dan meminta bimbingan daripada guru atau ibu bapa untuk urus masa dengan lebih baik. Poin yang ketiga ialah pengaruh persekitaran negatif. Baik. Cara mengatasi ialah sertai aktiviti sekolah yang sihat, cari kawan yang positif dan sekolah perlu menyediakan kaunseling atau tempat selamat untuk murid berkongsi masalah. Okey, poin yang keempat ialah lemah dalam asas pelajaran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Baik. Cara mengatasi ialah mengikuti kelas pemulihan. Guru perlulah memberi lebih perhatian kepada murid dan menggunakan bahan bantu mengajar yang lebih mudah difahami murid. Poin yang kelima ialah
kerajaan boleh memberi bantuan yang secukupnya, seperti contoh memberi bantuan alat tulis, makanan tambahan, beasiswa atau menyediakan kemudahan di sekolah seperti bilik darjah. Baik, sekian daripada saya. Okey, kesimpulannya, pembelajaran murid adalah satu proses yang penting dalam pembangunan diri dan masa depan mereka. Pembelajaran yang berkesan akan melahirkan murid yang berilmu, berakhlak dan bersedia menghadapi cabaran kehidupan. Itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.